Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya, Akmal Natasha binti Muhammad Sanusi daripada unit PPI SMP Bahasa Melayu 2 akan berkongsikan dengan rakan-rakan semua tentang bahayanya pergaulan bebas, iaitu satu isu sosial yang dapat merosakkan akhlak, agama, keluarga dan juga masa depan seseorang individu. Pergaulan bebas boleh diartikan sebagai percampuran di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa batasan syarak. Sebagai contoh, berdua-duaan tanpa ditemani mahram, berpegangan tangan, berhubungan secara intim atau bergaul bebas di media sosial. Apa yang sebenarnya kita anggap sebagai perkara yang biasa ini sebenarnya secara tidak langsung boleh membuka kepada pintu maksiat. Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-32, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahawa apabila seorang lelaki dan perempuan berdua-duaan, maka yang ketiga adalah syaitan. Jadi, ini jelas menunjukkan bahawa Islam telah memelihara batas pergaulan untuk kita menjaga maruah dan juga kehormatan diri kita sebagai umat Islam. Seperti yang kita semua ketahui, pergaulan bebas ini akan menjerumuskan kita kepada beberapa kesan negatif. Antaranya, kehilangan maruah dan juga harga diri. Selain daripada itu, boleh menyebabkan kepada peningkatan kes zina dan juga pembuangan bayi dalam kalangan masyarakat di negara kita. Yang terakhir, bahayanya pergaulan bebas ini dapat merosakkan institusi keluarga dan juga tekanan emosi. Kerana apabila pergaulan bebas ini menjadi kebiasaan, nilai kesetiaan dan tanggungjawab akan semakin hilang dalam diri individu. Sebagai kesimpulannya, kita dapat dilihatkan bahawa batas pergaulan bebas ini sepatutnya dipupuk dalam diri setiap individu. Kerana pergaulan bebas ini bukanlah sekadar isu yang kecil, tetapi merupakan ancaman yang besar terhadap akhlak dan juga masa depan generasi kita.